Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta mohon saya mohon maaf pada tuan-tuan kerana mengganggu tuan-tuan yang sedang tinggal kerana saya. Untuk tuan-tuan pada hari ini sebelum kita menunggu masuknya waktu solat waktu Jumaat, dan kita berpeluang sekali lagi mendengar tazkirah ringkas daripada Ustaz Piruna Nasri yang datang daripada Bukit Panjang. Kebetulan pada awal Ramadan itu pun hari malam Ustaz datang memberi tazkirah malam bulan Ramadan, dan kali ini kita peluang mendengar tazkirah ringkas daripada beliau. Jadi yang tidak membawa masa, semua persilalah Ustaz Nasir untuk menyampaikan tazkirah sementara menunggu masuknya waktu Jumaat. Dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illa Allah ma syaa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih, jazakallahu khair. Allah. Kita nama Allah ni. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa, kepimpinan, tuan-tuan guru, ahli ulama, pimpinan masyarakat, sahabat handai, tuan-tuan muslimin, tetamu Allah, tetamu syurga Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini kita berada pada fasa terakhir 10 Ramadan yang terakhir. Kita dah melewati Ramadan sehingga nak sampai ke penghujung. Maknanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita berada lagi pada bulan ni, pada tahun ni. InsyaAllah mudah-mudahan panjangkan usia kami jadi habis Ramadan ini dan berkatilah. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan warzuqna lailatul qadr fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala beri kesempatan, ruang dan juga peluang. Sebab rahmat Allah Ta'ala bagi kita berada di bulan yang penuh dengan keberkatan, serta bulan yang diampunkan umat-umat setiap hari. Sehari sebut dalam mafir riwayah 1 juta,
dan malam pula walillahu taqa'a minan nar, disenaraikan yang bakal dibebaskan daripada api neraka. Semua ni atas rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kitalah yang perlu menunjukkan kesungguhan ni, bermujahadah, mujahadatun nafs, bermujahadah lawan hawa nafsu pula. Hawa nafsu kita ni dia macam tu lah. Kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang dia segan. Jadi kita sentiasa bermujahadah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang yang berusaha bersungguh-sungguh nak memenuhi kehendak agama kami, maka kami akan mendorong mereka ke jalan-jalan kami, dan kami akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, yakni orang-orang yang cuba memperbaiki amal salihnya. Jadi kita usaha sungguh-sungguh. Jadi usaha dalam arti kata bermujahadah. Di akhir-akhir Ramadan yang selalunya di akhir ni dia jadi sugul, dia jadi orang kata apa, pelalah ni, korang awal dulu semangat, dan hujung-hujung ni kalau masjid-masjid yang penuh tu dia semakin kurang, tinggal dia 3 sah lagi. Dia jadi hujung-hujung ni lah sibuk cari baju raya, dia lah cari kuih raya, cari macam-macam lah. Adik dah berapa tahun dah lari 11. Alhamdulillah boleh mai awal niat etika. Ni anak-anak ni yang jauh pergi perjalanan mereka ni. Tuan-tuan ni tak apa saya tengok ni. Banyaknya expired. Ya. Ini dikira bagus boleh mai awal ni abang tu. Abang tu. Anak siapa? Anak pembilai kita kan? Masya Allah, betul lah. Ya ada main, ya ada bawa siap-siap. Jadi bersungguh-sungguh nak memenuhi kehendak agama Allah. Salat jangan tinggal. Salat jangan tinggal. Salat subuh berapa rakaat? Salat zuhur 4, salat asar 4, salat maghrib 3, salat isya 4, salat jenazah bukan 2. Solat jenazah jangan ikut tangan ustaz lah. Solat jenazah 4 takbir, tak apalah yang tu solat. Solat jangan tinggal. Solat is the key of the performance kita. Bagus mai awal ni etikaf, solat dah 2 rakaat ni etikaf. Sebab kejayaan kita adalah kita jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Saya pesan ke anak-anak ni sebab dia duduk depan saya. Yang tua-tua dia kena dengar saya, kita sembang. Kita kuliah tahun ni dia duduk sembang. Tuan-tuan jadi guru. Anak-anak tak barang dia lah, insya-Allah. Boleh bagi tumpuan, boleh tengah dia tu. Kira kemah. Jadi solat jangan tinggal. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah Taala mesti jaga kita. Jaga Allah, Allah Taala jaga kita. Kalau kita tengok kunci kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih yang Nabi sebut la tuftahanna al-Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan dapat ditawan kota Konstantinopel, kota Konstantin, kota Istanbul di Turki sana oleh sebaik-baik sultan, itulah sultan. Sebaik-baik tentera, itulah tenteranya. Tidak berlaku zaman Nabi SAW. 800 tahun selepas kewafatan Nabi baru timbul laki-laki ni, muda lagi. Abang umur apa abang? 20. Dekat-dekat umur dia. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dia bila Nabi sabdakan hadis ni, dia cuba nak realisasikan hadis ni. Dia cuba nak realisasikan, maka dia nak tengok siapa dia yang derapan kaki kuda, siapakah yang bakal menawan kota Konstantin. Jadi tak berlaku zaman Nabi. 800 tahun Nabi wafat baru timbul dia. Maka lahirlah dia. Sebab itulah Abu Ayyub Ansari dia minta supaya dikerumikan di kota Konstantin ataupun Istanbul di Turki, untuk dia kata mendengar derapan kaki kuda siapakah yang
menawan kota ini. Maksudnya dia walaupun dia matikan dikebumikan di situ. No, cuma Ustaz nak cerita tentang key of the performance dia, kunci kejayaan dia adalah solat. Apabila dia dapat tawan kota tu dalam masa 50 hari lebih, no, dia bersama dengan tentera dia. Kebetulan hari itu hari Jumaat. Jadi semua tentera dia berdiri tegak. Tentera dia semua berdiri. Dia hari itu dia nak pilih salah seorang untuk mengimamkan Jumaat. Maksudnya nak lantik seorang imam, nak bagi imam salat Jumaat hari itu. Maka bangunlah Sultan Muhammad Al-Fatih, nama dia. Usia dia 21 tahun. 21 tahun. Usia dia 19 tahun. Kemudian 3 tahun menjadi sultan, dia dapat tawan kota. Mudah lagi. Macam abang lah. Abang dah 20 lah ni. 21, 19, 20, 21. 3 tahun dia memimpin tenteranya. Dia dapat menawan kota ini, kota Istanbul di Turki, ataupun dulu dikenali dengan sebagai Islambul, Islam secara keseluruhan. Dan kita nak yang tu lah ni. Dan kita ni Islam, kita agak kelewatan lah. Kita tak dapat martabatkan Al-Quran sebagai sumber perlembagaan kita. No, kita agak-agak di akhir-akhir dengan bangsa lain yang banyak. No, tuntut yang lu, tuntut yang ni. Sebenarnya negara kita negara yang agama di Islam, agama rasmi, agama Islam. Sayang kita tak dapat nak memartabatkan Al-Quran lagi. Kita dapatkan martabat Al-Quran sebagai sumber perlembagaan kita sebaik-baik manusia di atas muka dunia ni, sebaik-baik negara insya-Allah. Tapi itu dia, kita agak mai, orang dah banyak, orang Islam pun dah banyak. Jadi banyak tuntutan ni, negara kita berbilang kaum dan sebagainya. Sedangkan pada dasarnya, pada awalnya negara kita adalah negara Islam. Sebab tu perjuangan ulama-ulama terdahulu nak mendaulatkan Al-Quran sebagai sumber perlembagaan sehingga ke hari ini lah kita berselang-seri, terpaksa berjuang bersungguh-sungguh. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia bawa semua tentera dia kata, siapakah di antara kamu yang layak mengimamkan Jumaat pada hari ini, yang tidak pernah tinggal solat fardu semenjak umur balignya. Bangun dia. Dan semua tentera, kalau siapa tinggal solat fardu sejak umur balik, sila duduk. Tak layak dia jadi imam. Tentera tu, dia punya penanda aras kan. Semua tentera dia berdiri, sebab tidak ada yang tinggal solat fardu walaupun sekali sejak umur balik. Abang balik kan? Mesti balik dah. Jangan takut, jangan malu. Balik, kita memang lumrah kehidupan kita. Baliklah. Tak pernah tinggal solat fardu walaupun sekali. Semua. Maka dia terpaksa cari lagi penanda aras yang kedua. Siapakah di antara kamu sekalian yang layak jadi imam Jumaat pada hari ini, yang tidak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat ataupun solat sunat qabliyah ba'diyah ni, qabliyah zuhur, ba'diyah, solat-solat sunat yang lain lah. Ada solat sunat. Dia kata, siapa yang sejak umur balik tak pernah tinggal solat sunat. Sebahagian tentera dia duduk, sebahagian lagi berdiri. Sebab ada yang tinggal lah. Maka penanda aras yang ketiga, dia tanya, siapakah di antara kamu yang layak mengimamkan Jumaat pada hari ini, yang tidak pernah tinggal solat malam, solatul lail wan nasuniyam. Ketika orang semua tidur, kita bangun solat malam. Siapa dia yang tak pernah tinggal? Semua tentera dia duduk, melainkan Sultan Muhammad Al-Fatih masih sorang-sorang berdiri tegak. Ternyata dia tidak pernah tinggal solat-solat tersebut. Solat fardu, solat-solat sunat yang dia buat, kemudian solat malam. Solat malam ni sinonimlah kita dengan akhir-akhir Ramadan ini. Nak sekalian, jadi dialah yang layak jadi imam hari itu. Sebab apa? Sebab tidak pernah tinggal solat. Jadi kunci kejayaan kita apa? Apa nama apa? Nama apa? Afham. Yang memahami, pandai ni apa ni, bila kita buat nama anaknya. Jadi insya-Allah dia punya kunci kejayaan dia tu. Jadi kalau kita jaga Allah, Allah Taala mesti jaga kita. Yang tu je. Solat jangan tinggal. Kok mana pun tergelincir di mana-mana kan, segera kan. Jadi kunci kejayaan. Maka sinonimnya kita di bulan Ramadan, balik pada bulan Ramadan balik. Saya saja layan anak-anak depan ni sebab mereka, perjalanan mereka masih lagi jauh.
Tuan-tuan semua tak apa hari lah. InsyaAllah anak-anak, jadi bila saya tengok anak-anak ada depan, saya akan bagi ke depan sikit. Jangan bang, fazillah, ya fazillah. Jaga Allah, Allah Ta'ala mesti jaga kita. Itu je. Jadi jaga Allah macam mana? Salat, puasa, jangan tinggal. Inilah sifat yang diperlukan. Maka di antara kunci kejayaan Sultan Muhammad Fatih sebegitu, di antaranya saya nak sentuh kepada tuan-tuan semua, iaitulah waktu sahur. Kita dah sionim dengan waktu sahur. Kita bangun pagi, memanglah barakah pada waktu sahur, itu waktu yang barakah tuan-tuan. Jadi tapi cara kita bangunnya, kita kena tahu, jangan bangun hanya untuk makan semata-mata. Kita bangun ni kira nak makannya, makan orang rumah kita pun pergi pangat apa yang betul, microwave apa lagi, kira bangun kira nak makan sebab kita kira makan untuk nak puasa. Ya berkat waktu tu, don't worry. Cumanya di antara suara-suara yang Allah Ta'ala suka, iaitu suara wal mustaghfirina bil ashab. Sautul ladhi mustaghfirina bil ashab ni maksudnya orang yang minta ampun pada waktu tu. Jadi bangun-bangun subuh kita, apa kita buat mula-mula kita bangun? Jadi Nabi sebut man ta'ara binal lail, siapa yang jagalah waktu-waktu sebegitu, faqal, katalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sikit lagi tambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sikit lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam kita duduk selawat ketika tarawih tu lah. Bukan ulama-ulama saja dia suruh kita selawat lagu tu. Dia ajak kita. Bagaimana disebut dalam beberapa riwayat, dia ajak kita bangun, jaga-jaga tu yang tu dulu. Jaga-jaga. Kita sebut apa? Jaga-jaga. Tapi bila ayat tu kan, jaga-jaga tu baca dulu Ustaz. Metan lah Ustaz, macam mempuat jauh. Tak dan lah Ustaz, nak pergi. Ya Allah, tak boleh lah. Nak kontrol tak boleh, malah minta maaf lah. Dia tak cakap lagu tu, dia tak keluar. Dia kata apa? Mainkan lah. Tak dan lah Ustaz, puat jauh. Nak ketingkin dah, sebenarnya dan baca apa dah. Tak ada baca apa dah. Tak apalah, pergilah bila yang dulu. Tapi Nabi ajar bangun-bangun tu la ilaha illallah, ataupun nak ucap yang tu kenapa, alhamdulillah sihat lagi, ataupun panjang umur lagi ni, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kata dah baca lah. Tu kan kadang-kadang lupa. Sebab tu kita ada pentazkirah tuan-tuan. Tazkirah ni untuk memperingati yang memang kita dah buat dah benda tu, tapi kita boleh tanya hari ni, siapa bangun-bangun tadi baca lagu tu? Kau boleh angkat tangan tu. Kadang-kadang angkat tangan tinggal 6 orang lagi. Dia bila angkat tangan, Allah lupa tak ada. Tu lah. Macam masuk bidayah Islam ni tuan-tuan. Sebab apa kita kembali kepada Islam? Sebab Islam ni dia ajak daripada benda kecil sampai benda besar. Ni tuan-tuan masuk dalam masjid tak sah, siapa baca doa tu? Kadang-kadang tulis di dinding masjid kan. Allahumma ftah li ababa rahmatik. Siapa baca doa tak sah? Abang nak baca apa? Baca. Dia memang baca apa? Kadang-kadang kita boleh tanya, makan 6 orang, 5 orang. Macam orang buat haji lah tuan-tuan, berjuta-juta. Berapa orang yang terima haji mabrur? Tu dah 5-6 orang tuan-tuan. Sebab tu kita ada, sekarang kita memperingati, masuk kita baca apa baca. Macam itulah waktu sahur, kita berada di akhir-akhir Ramadan, waktu sahur ni. Jadi suara yang Allah Ta'ala suka, sautul ladhi yuhibbu Allah. 3 ada suara tu, nanti saya abang di khutbah ni. Dan saya ambil satunya, suara orang yang minta ampun pada waktu sahur. Yang tu dulu, jaga-jaga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhir, sambung dengan zikir subhanallah, last dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Angkat tangan sah, Allahumma firli, ataupun Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni pun boleh belakang. Yang Nabi ajak kepada Aisyah untuk minta doa kan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul, bulan Ramadan ni. Tapi paling pendek pun Allahumma firli, ya Allah hebat, ampunkan. Nescaya diampunkan dosa kita. Oh, tu dia punya kelebihan ya tuan-tuan. Diampunkan dosa kita. Sebab
Waktu orang yang berjaya disebut dalam surah Az-Zariyat, wal mustaghfirina bil ashab. Orang yang berjaya itu adalah orang yang minta ampun pada waktu sahur. Jadi ada masa sebelum malam ni, tuan-tuan, kita ambil kesempatan, luangkan juga peluang, bukan semata-mata bangun untuk makan, semata-mata bangun. Cara dia minta ampun kepada Allah, semua tawaduk, kemudian dia pergi ambil wudu, salat 2 rakaat. Kubilat salat tu, salat 2 rakaat, tuan-tuan. Di tengah orang tengah tak salat, orang lain tengah tidur, kita boleh bangun salat, diterima bulat-bulat salat tu. Jadi itu cara dia. Maksudnya waktu sahur sinonim dah kita di Ramadan ni. Mai bulan Syawal nanti kita tak ni lah. Kita puasa mana yang sunat-sunat, tunggu bangkit tak bangkit setengah lah. Jadi tuan-tuan, pengampunan, Allah Ta'ala janjikan pengampunan. Dan yang seterusnya, bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan juga kita kena buat kejutan yang terakhir. Paling tak ada pun di antara surah yang Allah Ta'ala suka, sautul ladhi yaqra'ul Quran, surah orang baca Quran. Jadi kita ambil kesempatan, ruang dan peluang, kita bacalah Quran. Paling tak ada pun semuka, boleh paling kurang lah, ataupun kalau boleh sejudu semalam, Alhamdulillah, 45 minit, 50 minit, sejam suku dapat habis lah, insyaAllah. Dan tak boleh suku pun, kita boleh 2 muka tengok balik Quran ni. Sebab syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Petunjuk pada sekalian manusia, Quran. Kalau bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau bulan Ramadan, difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan kepada umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi puasa ni keperluan kepada orang yang beriman. Bukan orang yang tak beriman puasa juga, puasa ada pada lain. Tentang kita tak boleh tafsir kalau kita tak kerti. Tak boleh buat andaian ni depa dulu pun juga diperlukan puasa mana. Ni bukan yang kena faham ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman ni maksudnya tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisani wal amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah, dan beramal dengan segala rukun-rukunnya. Orang yang beriman, iaitu puasa, diperlukan puasa kepada kita seperti umat terdahulu, supaya kita beroleh ketakwaan institusi Ramadan. Dan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas. Yang ini kepada sekalian manusia. Itu kena faham, ayat-ayat jangan tafsir. Hudan linnas kepada seluruh manusia, sama dia ada di Islam ataupun tidak, memang menjadi petunjuk. Petunjuk tu nampak kita. Saya ni baru nak pandang Injil, dia jadi aku nak cakap apa, nak ada maklumat apa, boleh seminit 2 saya berhenti. Menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Jadi bezakan tu. Jadi Al-Quran yang diturunkan, jadi ambil baca, tak boleh baca lah. Apa ni, tengok semuka, baca semuka, tak boleh semuka setengah muka. Tak boleh semuka 3 ayat. 3 ayat pun tak ada baca dah ustaz tu. Pasal tak kedimehin le, mata pun tak nampak dah dia kata. Betul-betul kita tak tengok saja pun tak pada. Kalau tengok pun tak boleh tu, guru saya kata nyajo pin kun pin kuai mati le. Jangan jadi orang dia kata. Guru saya ada pesan tu. Jangan jadi orang, jadi kebau lagi bagus. Boleh sembelih orang makan juga. Tuan tengok kebau, tuan ingat awam kebau pun tuan Jibril kita tanya kebau orang suka lah jadi kebau. Suka dia kata, baik aku jadi kebau daripada aku jadi kangkau. Itu guru dia kata, baik jadi kebau daripada jadi kangkau. Kangkau tu tahu dah. Payah saya nak kena terjemah lah, kepala aku jadi lambat tu. Tak apa, kalau sikit. Jadi kangkau, jadi kelawar. Dia kata baik aku jadi kebau. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan aku kebau daripada jadi kelawar.
Kelawar pasal apa lah? Tidur dalam gua dia kata, kaki duduk atas, kepala duduk bawah, kencing pun jatuh bawah muka dia kata. Malam-malam baru keluar pasal apa? Huduh muka dia. Dia akan huduh yang kelawar ni tutup. Kalau malam-malam, kalau orang suruh dia tutup tuan. Kalau malam-malam dia keluar tapam tak tengok. Baik jadi kebau, boleh duduk dalam kubang pula. Atau aku tambah dah. Aku tambah dah tu abang dia siap. Nak bagi faham. Ya tak baik jadi kebau daripada jadi kelawar. Dia boleh tanya kelawar hang suka lah jadi kelawar. Kata alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seekor kelawar. Walaupun huduh-huduh, aku tambah kat tu. Walaupun huduh-huduh muka aku ni, dia boleh keluar malam-malam, mata dia cerah tuan-tuan. Nah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aku sebagai sediaan. Ini semua bahasa saya ni, bahasa kampung saya. Sebagai sediaan. Sediaan tu malah tak? Malah lagi tak tahu. Nah, Khoai Kang kau kasedian, kuai kang kau. Tiga bahasa ni kena belajar lah. Sultan Muhammad Al-Fatih abang Alhamdulillah 7 bahasa dunia. Dia boleh menguasai 7 bahasa ni. Orang tak boleh kecoh. Kita 3 bahasa dalam Malaysia tak boleh. Di kedai yang jauh ini macam ini 17 kilo, sekilo 17 ringgit. Sebab jual sama-sama dia papak angin. Kita kena kecoh. Boleh tangan tu nak? Malah tak apa nak? Sikit-sikit tak apa. Dan memang macam tu. Sebab tu kita kena kuasai bahasa. Sultan Muhammad Fatih 7 bahasa dunia apa? Yang saya kata. Jadi baiklah pun jadi kelawar daripada jadi sediaan. Sediaan tu apa dia? Betul tak sediaan tu apa dia? Baik. Pergi tanya kepau, sonok nak jadi kepau, sonok jadi kepau. Daripada aku dijadikan oleh Allah sebagai seekor kelawar. Kelawar pergi tanya kan kau pula, tanya kelawar pula. Kelawar, sonok dah jadi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan aku kelawar. Daripada Allah Ta'ala jadikan aku sebagai sediaan. Sediaan tu apa tuan-tuan? To be continue lah di khutbah boleh kot. No? Mau menanti-nantikan khutbah sikit. Boleh tak tu no? InsyaAllah. Boleh tuan-tuan no? Boleh tak mau tu dah bagus sikit. Abang belah ke? Lagi tu tunggu-tunggu pula. Sediaan tu pada. Daripada Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seekor cacing. Duduk dalam tanah. Gelap gulita. Jalan heret pakai perut dia. Oh, dah kata baiklah aku jadi kelawar daripada aku jadi cacing. Maka ditanyakan kepada cacing, sukakah kamu Allah Ta'ala jadikan kamu sebagai seekor cacing? Apa kata cacing? Alhamdulillah, aku suka Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seekor cacing. Daripada Allah Ta'ala jadikan aku sebagai to be continue kan? Oh boleh ni sikit tak? Boleh no? Jadi nak, ni ada 5 minit kita nak cakap abang dan tuan saya ni dia pernah ingin lemak sikit. Jadi nak abang tuan-tuan tu nak abang ke semua. Jadi tuan-tuan ambillah kesempatan ruang dan peluang. No, masih ada 10 Ramadan, mainlah imarah kita. Jangan menjadikan Ramadan lah ni jadi sebab kita tak main pula imarah rumah Allah. No, umpai mak mereka ni luklan metin renpai mod mereka nak main tak boleh dah, anak cucu pulang rumah. Dia main hujung-hujung ni malah. No, tapi itu yang Ramadan yang diletak oleh Tuhan pada lah. Pasal apa? Pasal jadi lagu tu. Hujung-hujung ni dia kurang. No, boleh nak? Yang baik semua daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Piyu Nasir atas kehadiran. Ini satu pemain untuk tuan-tuan semua. Diminta selepas solat Jumaat nanti minta tunggu sebentar sebab kita hari ini kita ada musyawarah agung untuk anak karya. Jadi diminta semua anak karya yang terlibat yang tak ada lah berjawab apa tolong tunggu sebentar kita musyawarah agung. Saya ingat dalam 1 jam akan selesai musyawarah agung. Okey, itu saja. Terima kasih.
yang mau handphone untuk belum matikan handphone untuk yang kita laksanakan kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tawaffakum wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yarda. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u asabakumullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang baca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Maksud hadis riwayat Abu Hurairah. Maka diam, dengar serta taatlah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bi Ramadan wa ja'ala al-'ashra al-awakhir minhu min afdalil azman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام وأفضل من صلى وصام وثنى التهجد والقيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3. Shadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita semua berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya
meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua dalam kalangan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bersyukur dan bertakwa, yang selamat dan berbahagia di dunia ini, di alam barzakh, serta berbahagia di alam akhirat insya-Allah. Sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan ruang dan peluang serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Dan yang lebih besar lagi ialah mengizinkan kita untuk melakukan amal ketakwaan kepadanya, memohon keampunan, berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak menjadi penghuni syurga kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat sekalian, sedar atau tidak, kita kini sudah memasuki fasa 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya pantas masa berlalu. Marilah kita bersama-sama berusaha sehabis baik dalam waktu yang masih berbaki ini, seperti seolah-olah ianya adalah tahun terakhir kita menyambut Ramadan kali ini. Jangan pernah persiakan peluang dan hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebulan yang Allah beri adalah masa terbaik untuk kita meninggalkan sikap dan tingkah laku yang tidak mendatangkan manfaat untuk hari akhirat kita. Masa terbaik untuk kita merenung dan bermuhasabah sejauh manakah kita sudah menghargai Ramadan ini, sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan. Jika masih sama dan tiada perubahan, maka bersegeralah, kerana pemutus kepada kehidupan sementara ini, yaitu kematian itu, tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat maupun status kesihatan kita. Berbaki seminggu ini masih belum terlambat. Ayolah kita lakukan pecutan terakhir, buat sehabis baik. Inilah madrasah tarbiyah Ramadan. Semoga keluarnya kita daripada madrasah ini dengan membawa segelum ijazah takwa dengan izin Allah, bukan semata-mata beribadat di dalam bulan Ramadan sahaja sehingga layak digelar hamba Ramadan. Tarbiyah pada bulan ini yang sepatutnya menjadi batu loncatan kepada kita semua agar lebih istiqamah melakukan amal saleh dan selayaknya digelar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyedari Ramadan akan pergi, kerana dengan perginya bulan suci ini, ia akan membawa pergi berbagai-bagai tawaran dan keistimewaan bersamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita menelusuri bagaimana junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni 10 hari yang terakhir dalam Ramadan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dengan katanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'dharahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan, baginda mengetatkan kain sarungnya, yakni meninggalkan hubungan suami isteri dan menghidupkan malamnya, serta baginda mengejutkan seluruh ahli keluarga baginda. Dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir, berbeza dengan malam-malam yang selainnya. Di samping itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan beriktikaf di dalam masjid pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan, di mana terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
10 malam terakhir Ramadan juga menjadi fasa yang begitu istimewa berbanding 2 fasa yang sebelumnya. Hal ini adalah kerana fasa 10 terakhir inilah akan berlakunya satu malam yang sangat besar fadilatnya insya-Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, di mana barang siapa yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu menyamai 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menerusi surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3 seperti yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu wahai Muhammad apakah itu malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang begitu istimewa sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Jadi mimbar ingin mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan beberapa amalan seharian fasa 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, iaitu yang pertama, mulakanlah awal pagi kita, yakni di sepertiga akhir malam, dengan melakukan solat sunat tahajud dan solat sunat yang lain sekadar kemampuan kita. Nabi SAW juga pernah bersebut dalam kitab Ayyuhal Walad, antara 3 suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sautul ladzi yuhibbu Allah. Yang pertama sautul dik, iaitu suara ayam jantan yang berkokok. Sebab suara ayam jantan yang berkokok ini pada waktu itulah dia bangun lebih awal daripada kita lagi. Maknanya di antara suara-suara yang Allah Ta'ala suka, yuhibbu Allah. Dan suara yang kedua, suara yaqra'ul Quran, sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang baca Quran. Ambil kesempatan luang dan peluang di akhir-akhir Ramadan ini, perbanyakkanlah baca Al-Quran. Sepaling-paling tidak pun khatamkan dengan surah yang pendek, ayat gitu. Seperti mana kata baginda Nabi SAW kepada sahabat, susahkah nak menghabiskan sepertiga Quran pada setiap malam? Maka sahabat pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kami nak habiskan sepertiga malam, nak habiskan sepertiga daripada Al-Quran ini untuk baca pada setiap malam? Nabi kata, bacalah Qul huwallahu ahad ila akhir. Maka ia menyamai sulusul Quran, yakni sepertiga Quran. 3 kali baca, sekali khatam. Berapa kali kita tanya diri kita hari ini, berapa kali kita dah khatam Al-Quran? Kita khatam TikTok banyak pada Quran lagi. Tengok 2 jam, 3 jam berturut-turut, tak kisah tuan-tuan. Tetapi belum tentu menjadi kepelikan yang kita boleh bagi masa untuk benda-benda yang melarakan. Tapi belum tentu kita boleh memberikan masa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekadar membaca Al-Quran. Sekali khatam 3 kali baca surah Ikhlas, sekali khatam sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak rasa pelik kalau benda lain kita boleh buat lebih pada tu. Jadi kesempatan masih ada tuan-tuan, nanti ruang dan peluang bulan pengampunan, bulan Allah Ta'ala ampunkan kita ini. Maka saranan daripada mimbar ini, mulakanlah awal pagi kita bertahajud, solat sunat dan yang lainnya, insya-Allah. Dan surah yang ketiga, surah orang yang meminta ampun pada waktu pagi, pada waktu sahur. Waktu tu waktu untuk kita minta ampun kepada Allah. Jangan bangun kerana nak makan semata-mata. Bangun memohon keampunan. Kita membicarakan tak lalu nak makan, pagi-pagi main tu kisah nak makan, sedangkan kita dijagakan oleh Allah, dibangkit, dikejutkan oleh Allah untuk bersahur itu. Waktu yang mana kita gunakan untuk memohon keampunan, kerana Allah Ta'ala sangat suka orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Yang kedua, setelah bersahur, ini yang disarankan, bergegaslah ke masjid atau surau sambil mulut dan hati kita dibasahi dengan zikrullah dan selawat atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita naik motor, naik kereta, kita basahkan lidah kita dengan zikrullah. Sampai di masjid, sejurusnya tiba di masjid, ringankanlah tangan untuk masukkan duit ke dalam tabung-tabung infak sebagai sedekah Ramadan. Sebab afdalus sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah di bulan Ramadan. Nabi SAW sedemikian, sekadar kemampuan kita.
Setelah itu, tunaikanlah solat sunat dan fardu dengan khusyuk dan tawadhu', mengharapkan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keredaannya. Jadi bersedekah, ambil target siap-siap. Macam saya ingat saya dulu pernah belajar di Indonesia. Tuan-tuan, makcik-makcik yang masak nasi, mereka mengambil segenggam. Setiap kali mereka masak nasi, mengambil segenggam. Kemudiannya masukkan dalam bekal, cukup sebulan. Masuk bulan Ramadan, mereka infakkannya di pesantren ataupun di pondok-pondok. Sebegitu yang dilakukan. Berusaha, maksudnya bermujahadah, bersungguh-sungguh kita nak memenuhi kehendak agama Allah ini. Sedekah kita, walaupun sekadar segenggam beras itu. Tapi kita yang ada ni, sekadar kemampuan kita, jadi sedekahlah, masukkanlah dalam tabung-tabung infak misalnya. Jadi sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan ini, kesempatan ruang dan peluang masih ada. Yang keempatnya, bacalah Al-Quran sebelum atau selepas solat fardu atau pada waktu-waktu yang terluang. Ini antara surah yang Allah Ta'ala suka, iaitu surah orang yang baca Quran. Al-Quran ini, tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, kerana Al-Quran semua dimuliakan. Kerana Al-Quran diturunkan oleh siapa? Jibril alaihissalam. Jibril jadi ketua bagi para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar bersama kumpulan. Sebab bawa turun Quran. Quran diturunkan pada malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan menjadi malam sebaik bulan. Sebab Al-Quran diturunkan pada. Ini kelebihan Al-Quran yang Nabi sebut, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, Al-Quran wa sunnatan Nabi. Ditinggalkan kepada kamu semua ni, jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran turun kepada siapa? Turun kepada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi Sayyidul Mursalin, ketua bagi segala para Nabi dan Rasul yang lain. Dia boleh bagi syafaat, tuan-tuan, walam yakun min ummati, kata baginda Nabi, walaupun dia di kalangan bukan umatku. Punya hebatnya Nabi kita, sebab Quran turun kepada. Kalau Quran di hati kita, kita sebaik-baik manusia di atas muka dunia. Kalau Quran kita dapat bertabatkan dalam kehidupan kita, kita sebaik-baik orang. Kalau Quran dapat kita bertabat dalam negara kita, tuan-tuan, negara kita sebaik-baik negara dalam dunia. Sehingga hari ini kita masih belum lagi dapat memartabatkan undang-undang yang terbaik yang ada dalam Quran. Kita masih lagi menggunakan perlembagaan British, perlembagaan penjajah-penjajah yang sepatutnya kita sudah beberapa tahun merdeka, kita dapat martabatkannya. Sebab itulah perjuangan ulama-ulama terdahulu cuba memartabatkan Al-Quran. Tetapi sehingga ke akhir-akhir ini, kita telah di banyak jurang-jurang yang perlu kita lalui. Kononnya atas dasar kita berbagai bangsa berbilang kaum, sedangkan agama rasmi negara kita adalah agama Islam. Sepatutnya kita memartabatkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebab menjadi petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan pada malam Ramadan ini menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Dapat beza hak dan yang batin, semua ada dalam Quran. Sayangnya kita masih belum dapat memartabatkan dengan sebaik mungkin. Hanya Piramli je buat dapat martabatkan hukum dalam filem dia. Apabila ilmu mendahului amal, rujukan dia Al-Quran, dia sanggup buat satu filem Sumpah Semerah Padi. Dia orang pertama yang disebat Suratul Quran kerana melakukan zina berdasarkan ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlu kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dia berjaya buat. Walaupun dalam filem lepas dah bagi dia. Bagi kita masih lagi gagal memartabatkan Al-Quran. So ambillah kesempatan, ruang dan peluang bila kata bulan ini turun Al-Quran, martabatkan Al-Quran dalam diri kita. Paling tak ada pun ayat-ayat yang pendek, sebab Al-Quran dia ada ayat panjang, ada pendek. Pasal apa? Pasal nak bagi peluang kita untuk mengkhatamkannya walaupun ayat-ayat pendek. Surah Al-Zalzalah 2 kali baca, sekali khatam. Surah Qul Ya Al-Kafirun, Surah Al-Kafirun 4 kali baca, sekali khatam. Surah Ikhlas 3 kali baca, sekali khatam. Berapa kalikah kita mengkhatamkan Al-Quran pada hari ini berbanding khatam pada medsos, media-media sosial ataupun TikTok dan sebagainya. Itu semua kerja yang melalai.
Jadi ambil kesempatan, ruang dan peluang, bacalah Quran. Dan yang ketiga, yang kelimanya, hubunglah tali silaturahim bersama saudara mara dan saudara sesama Islam kita dengan bersalaman, jangan berkelahi. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi cuba keluar daripada Nabi keluar mencari, memberitahu kepada para sahabat tentang malam bila Lailatul Qadar. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi keluar, tapi pada ketika itu Nabi berjumpa dengan orang yang sedang bertelagah, maka telah dihilangkan, diangkat ilmu bila berlakunya Lailatul Qadar dan juga kelebihannya. Maka Nabi hanya boleh bagi bayangan. Nabi kata bukan, mungkin itu lebih baik untuk kamu tidak mengetahuinya, sebab aku diangkat akan ilmu bila berlakunya Lailatul Qadar. Kalau tidak ada arah. Tapi kerana Nabi SAW berjumpa dengan orang yang sedang bertelagah, ini satu lagi kesimpulan yang kita boleh ambil. Tuan-tuan, tidak diangkat amalan kita bagi kita yang suka bertelagah, berkelahi dengan aku. Jadi kita sama-sama Islam mesti ada kekuatan. Jangan menghina, jangan suka buat memutuskan silaturahim, menghina para ulama dan sebagainya. Sampai tak ada kerja, dia buat konten dalam TikTok menghina ulama-ulama yang kita tak bersama dengan dia pun, kita tak hidup, tak duduk sekali dengan dia pun. Dan kadang-kadang berbagai-bagai hari ini amat sayang sekali berlaku kepada kita umat Islam. Sepatutnya kita hilangkan semua benda-benda yang kita satu padukan jiwa kita atas dasar agama Islam, agama yang benar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini percuma, tuan-tuan. Allah Taala bagi percuma, susah nak dapat nikmat Islam. Sehingga kan Nabi ketika mana dakwah secara sir, Nabi berdakwah, Nabi berdoa kepada Allah, sebab penentang kuat di antaranya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar, Nabi berdoakan, Allahumma a'idhal Islam bi Umarain, ya Allah, ya Tuhan, Islamkanlah di antara dua Umar. Maka yang berislam hanyalah Umar Al-Khattab seorang saja. Seorang lagi Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal, tidak mendapat hidayah Allah. Dia bawa pedang, dia nak pergi bunuh Muhammad. Jumpa seorang sahabat, nak pergi mana wahai Umar? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Sebab dia bawa agama apa aku tak tahu ni. Hang duk kira nak bunuh Muhammad, sedangkan adik hang sudah Islam. Adik dia Fatimah binti Al-Khattab, adik ipar dia Sa'id bin Zaid, sudah pun Islam. Dia kata adik hang sudah Islam, hang nak bunuh Muhammad. Hang tahu Muhammad tu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Hang tahu Qusay tu siapa? Qusay adalah pengasas pembukaan kota Mekah. Kalau hang bunuh Muhammad, boleh jadi dia beradik dia cari hang habis. Adik hang dah Islam dah, hang tak tahu. Dia pergi masuk rumah adik dia, cari adik dia, tendang pintu. Tengok-tengok adik dia sedang membaca Al-Quran, surah apa? 5 ayat surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adik dia sedang memegang kertas membaca surah itu, tidak sekuat yang saya bacakan. Baca pelan-pelan. Maka dia tengok adik dia pegang kertas. Zaman tu dah ada kertas, tuan-tuan. Kertas kecil-kecil dijual di pasar Okas, mahal. Maka tertulislah ayat itu, maka dibacakan oleh adik dia. Dia tengok, dia rempas kertas itu, ambil kertas daripada adik dia Fatimah. Adik dia kata, dia tak panggil abang lah, ya Umar. Dia kata, innaka najasun fi syirkika, engkau ini najis di atas kesyirikanmu. La yamassuhu illa tahirun, tak boleh pegang kertas tu kalau tidak bersuci. Dia kata lagu tu, dia penampak adik dia Fatimah binti Al-Khattab. Tengok adik ipar tu sama, tampak adik ipar, umur adik ipar dia pula. Falamma ra'ay damma fi wajhiha, apabila dia tengok darah mengalir di pipi adik dia, mata, maka dia jadi getar. Dia rasa diri dia kotor. Dia balik rumah, dia mandi. Sebab adik dia kata, innaka najasun fi syirkika, engkau ini najis di atas kesyirikanmu. Balik dia tengok Al-Quran, tuan-tuan, ini bukan daripada Muhammad, ini daripada Rabbana, Tuhan Muhammad, daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pergi rumah Arqam bin Abi Arqam. Pada ketika itu dijadikan sebagai pusat untuk sebarkan Islam. Dia digelar Abu Haf, bapa singa, juara gusti setiap tahun di pasar Okas. Dia tengok elok dah menanti di pintu rumah tu.
Asadullah, singa Allah, Sayyidina Hamzah. Hang mai bapa ni ya Umar. Kalau hang mai nak bunuh Muhammad, qatana bi sayfik, aku akan bunuh hang dengan pedang hang sendiri. Dah. Aku mai ni. Rasulullah ada dalam majlis tu. Rasulullah, maja'a bi ya Umar, mai bapa Umar, syi'tu li ummina billahi wa bika wa bima unzila ilaika. Aku mai ni nak beriman kepada engkau, kepada Allah, kepada Tuhan engkau wahai Muhammad, kepada engkau dan kepada apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran. Maka dia bersyahadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak dapat nikmat iman, nikmat Islam tidak semudah dibicarakan. Anak-anak muslimin sekalian, hargailah agama Islam yang ada dalam diri. Sama-sama kita martabatkan Al-Quran, bukan semata-mata untuk kita baca semata-mata. Kita memartabatkan Al-Quran dalam diri kita, dalam negara kita, kita sebaik-baik manusia atas muka dunia. Sebab itulah tidak semua mendapat hidayah Allah. Allah Ta'ala pilih kita, lahir-lahir sudah menjadi orang Islam. Bukankah itu nikmat yang paling besar? Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Maka akhir Ramadan ini juga perbanyakkan i'tikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ambillah peluang yang masih berbaki untuk meraih ganjaran pahala. Juga menyediakan juadah kepada orang berbuka. Ambil benda-benda yang berpahala ini kita buat. Menyediakan juadah kepada orang berbuka puasa, dan janganlah meninggalkan solat sunat tarawih dan pada fasa-fasa terakhir ini. Serta elakkanlah diri kita daripada melakukan perbuatan maksiat atau perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Member juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kepada para jemaah supaya tidak terleka untuk menyempurnakan tuntutan zakat fitrah yang telah diwajibkan ke atas diri kita melalui amil-amil telah dilantik oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. Jadi ingat yang tu. Muslimin sidang Jumaat ini berbahagia. Ramadan yang bertamu dalam kehidupan kita kini sudah mula membuat persiapan untuk meninggalkan kita. Semua justru Ramadan akan menyerahkan segala anak kunci syurga yang dibawa ini kepada sesiapa sahaja yang ingin berbuat ganjaran tersebut. Maka sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang berusaha. Sebaliknya rugilah dan binasalah orang-orang yang leka. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja sidang Jumaat sekalian. Nabi kata apa? Ketika mana Nabi naik ke atas mimbar, langkahan pertama Nabi menyebut amin. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan bahawa syaqiya abdun adraka Ramadan fansalaqa minhu wa lam yufam. Celaka binasa bagi orang yang sempat untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi ia membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja, sedangkan ia tidak diampunkan oleh Allah. Membimbanginya kepada kita apabila Nabi mengaminkan apa yang telah didoakan oleh Jibril. Jadi sama-sama kita tingkatkan pecutan terakhir kita di Ramadan ini. Bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh kita untuk bermujahadah, melawan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita di akhir-akhir Ramadan ini yang banyak cabarannya, untuk kita dapatkan malam yang begitu hebat, malam Qadar, dan juga mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh, mereka adalah penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat nikmat yang berpanjangan, berkekalan di syurga untuk selama-lamanya. Ditanyakan kepada cacing, sukakah kamu menjadi cacing? Alhamdulillah, aku suka. Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seekor cacing daripada Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seorang manusia. Apabila ia tidak beriman dan beramal saleh, ia pasti akan disiksa selama-lamanya. So manusia itu siapa? Muslimin sekalian, manusia itu adalah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم
صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه واشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاح والفلاح. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران آية 102. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل الله بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمير الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهدي دولي yang teramat mulia Tengku Syarifuddin Badlisyah ibnu Sultan Salahuddin wa jami' usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lisadat wa aslih bihim al-ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum kharazat innaka ra'ufur rahim jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Allahumma a'idil islam wal muslimin, Allahumma ansur islam wal muslimin, Allahumma a'idil islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi sabilik والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في سوريا والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وذلل أقدامهم وسلط عليهم كلما من كلامك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسليك الصفوف من إقامة الصلاة. Dapat ada bersaf adalah sebahagian daripada kesalahan. Amin billahi.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور. صلي لله تعالى وصلي فرض الجمعة إماما لله. الله أكبر. لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم واسرد عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني همي والحزن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأصل رايات من جميع خراب الحياة وبعد الممات وأن تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وصيامنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وفتنتها من عذاب القبر وفتنتها ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك نستغيث بك نستجب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا كعداء ولا حاسدين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuan-tuan semua minta jangan balik dulu sebab sebentar lagi kita ada Musyawarah Agung Masjid Nur Ihsan.
Ini